Assalamualaikum dan selamat datang kembali ke channel saya, Kimi Mobs. Apa khabar semua? Diharapkan korang semua dalam keadaan baik-baik di bulan puasa ni. Banyakkan amal ibadat, banyakkan sedekah. InsyaAllah hidup kita diberkati. Okey, so tanpa buang masa, minggu ni nak meneruskan lagi lah projek restoration Suzuki Swift saya. Saya nak balut steering video balut-balut steering ni sebenarnya dah banyak kali dah buat kan. Tapi sebelum ni dekat Inspira, dekat Persona, kali ni dekat Suzuki Swift pula. Ok, so macam biasa kualiti kain, material lah. Material kain yang saya gunakan kali ni saya pakai suede macam Inspira saya sebelum ni pun saya ada pakai juga suede ni. So dia macam Alcantara lah lebih kurang. Tapi ni bukan Alcantara kot. Tak tahulah Alcantara ke suede ke, tak pasti lah. So cara nak jahit pun rasanya saya dah ajar dulu kan. So korang boleh refer lah video lama. Sebab kali ni saya just nak kongsi-kongsi je, nak buat video. Nanti korang lama tak ada konten, tak boleh juga kan. So korang-korang adalah juga konten. So saya akan pakai apa orang kata, pakai time lapse je lah kot. Pakai time lapse. Saya nak jahit steering ni. Lepas tu nanti kita sambung balik lah kot. Ok, korang layan je lah time lapse ni. Ok, so sebelum saya mulakan projek ni, jangan lupa like, share dan juga subscribe channel saya, Kimi Mobs. Terima kasih atas sokongan. InsyaAllah tahun ni saya cuba buat yang terbaik lah. Video-video yang menarik, video-video yang berinformasi lagi pada korang. Ok, jom. Ok, first step macam biasa lah. Korang masukkan dulu sarung ni dalam steering. Lepas tu pastikan dia punya belahan ni dia sama rata lah tengah-tengah ni kan. Korang kena tengok lah. Sebab nanti bila kita nak jahit, dia kena, orang kata kena lah dekat jahitan original steering ni. Kalau korang nampak kan. Ok, nampak dia kena sama rata lah. Kalau tak sama rata nanti kan dia sengit. Tapi masa korang jahit tu pun korang boleh tengok. Kalau tak rata, korang boleh adjust nanti. Tak ada hal pun, sambil-sambil jahit tu kan. Nampak bila sarung pakai kain baldu ni, kain Alcantara ke suede ni, tak tahulah nak panggil apa kan. Saya panggil suede lah kot. Nampak dia steering nampak lagi kemas lah, nampak lagi lawa. Kenalah dengan tema merah, hitam merah dengan Suzuki Swift saya ni kan. So dia ngam lah. Ok, so first saya nak jahit bahagian ni dulu. Bahagian ni dulu. Lepas tu 2, and then 3. Macam tu lah. Satu bahagian ni potong benang, kita ikat mati. Ni yang kedua pun sama. Dah settle jahit, ikat mati, potong. Lepas tu yang ketiga ni pun sama, jahit mati, ikat, potong. Alright, so jom kita sambung. Hari pun tadi hujan ni. Tak tahulah, harap-harap tak hujan lah. Tapi kalau hujan pun okey je kot, sebab duduk dalam kereta kan. Alright, let's go. Kita sambung layan time lapse lah kot. Baik. Okey geng, dah siap. Minta maaf lah
kalau gelap sikit, sebab hari dah mula hujan. So nak kena buat review secara kereta bertutup lah. Ok, so dah siap. Inilah rupa dia harap korang nampak lah, sebab saya dah suluh ni dengan lampu. Ok, so alhamdulillah, inilah rupa dia ok, so sekian sajalah video pada minggu ini. Video yang simple-simple je, tak boleh nak buat video yang fancy sangat. Kebetulan hari dah hujan. Nampak hari dah hujan. Ok, jangan lupa like video ni. Kalau ada sebarang soalan, boleh tanya dekat bawah lah, ruangan komen. Kalau korang nak beli juga pembalut steering ni, Swift ataupun Alcantara, lebih kurang macam tu lah. Korang boleh tekan link dekat bawah lah, saya ada sertakan sekali dalam ruangan description. Ok, kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, selamat berpuasa, bye bye.